Okey, Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat hari Isnin. Okey. Jadi hari ni kita akan buat forecasting kepada korang. Minta maaf buat lambat sikit. Sepatutnya pagi tadi saya dah buat dah. Rupanya saya tak on mikrofon. Tapi tak apa, saya buat lagi sekali. So hari ni target kita, kalau ikutkan ilmu follow arah, kita target weekly sell follow arah. Dia adalah fresh setup. Ini adalah weekly punya direction yang saya marking ni. So kita tekan kat sini untuk entry. Kalau korang marking, pastikan korang marking direction follow arah weekly tu high shadow, low shadow. Kukutlah korang nak marking cantik-cantik kan. Jadi korang marking dekat high shadow sini. Kalau tak ada high shadow, korang marking close belakang tu. And then low shadow dekat bawah ni. Mana low shadow? Okay. Alright. So kita akan entry dekat keadaan ni. Letak satu vertical line. Korang pergi formula weekly. Partner dia H4, M30, M5. Pergi ke H4. Cari H4 buat merah. Ada tak H4 buat merah? Ada. Ini baru siap ni. Ini tengah ongoing ni. H4 dah buat warna merah. Korang cari M30 kanan dia pula. Cari M30 buat warna merah juga. Ada tak M30 buat warna merah? Ada dekat atas. Ini baru kita entry tadi. Ni baru entry tadi, baru lepas. Tapi tak apa, makna korang tak boleh entry lagi. Kalau dia patah balik, ambil lagi. Okey. Alright, jadi itu adalah entry point kita pada hari ni. Kalau dia patah balik, jangan lepaskan peluang untuk re-entry. Okey. Jadi kalau dia terlepas entry, jangan risau. Saya akan bagi cara Papazola kejap lagi. So size dia 64 pip. Masih lagi bawah range 70 pip. So boleh instant, tak payah tunggu. Dan dia dah pun bagi kita running sejauh 130 pip. So ini masih lagi awal. Kita kalau penangan weekly tak mainlah 100 pip. InsyaAllah kita akan lebih 500 pip ke atas. Okay. So anggaplah kita nak pastikan merah itu adalah merah yang terakhir. Maksudnya dia tak buat tukar arah baru. Dia tak matikan merah tersebut, buka merah baru. Tak nak tu kalau boleh. Dan H4 pun kita nak pastikan H4 ni adalah yang terakhir. Cumanya walaupun kita target nak macam tu, daily kita ni dia buat prime buy. Setup buy untuk daily. Saya tak boleh cerita, minta maaf. Sekejap, tutup tingkap, bising lah. Saya tak boleh cerita pasal prime buy ni sebab ini adalah silibus ilmu follow arah Papazola Prime dalam grup student. Tapi tak apa, saya just tunjuk yang follow arah pun dah cukup. Okay, so saya beritahu siap-siap. Bila prime buy bermaksud ini ada chance dia nak kacau, dia nak naik-naik. Naik turun lah saya cerita. Jadi pada hari esok, kalau hari ni daily kekalkan warna merah siap, esok insyaAllah senang nak turun macam air. Okay. Jadi sekarang ni walaupun price dah ke bawah, tak apa, korang tengok Papazola dulu. Papazola marking close open kita dekat kanan tu. Tu. Semalam korang marking candlestick hari Jumaat yang terakhir di close. So kita dah jumpa. Jadi sekarang ni daily yang korang tengok ni dia dah berada di bawah Papazola hari ni. So bermaksud hari ni daily warna merah. Jadi chances untuk turun senang ada. Sebab dia dah start buat warna merah. Walaupun daily prime tu cakap buy, dia punya buy dia dah naik dah pagi tadi ni. Daripada bawah ni, daripada bawah, area bawah tu dia dah naik dah pun. Ni prime buy dia dah naik dah. Dia dah fly sekejap je. So hari ni kasih cancel out je. So kita nak cari sell balik. Jadi sekarang ni Papazola dah berada di bawah. So bermaksud korang akan entry cara Papazola yang saya ajar lah. Okay. So saya ajar kalau dalam grup yang lama-lama tu, yang free saja, biasanya kita akan ajar cara M5M5. M5M5 rasa dah pergi dah. Yang belum pergi lagi macam M15. M15 tak ada lagi. So korang just tunggu resistance M15 sahaja dah cukup lah. Saya bagi yang asas resistance. Korang tunggu M15 buat resistance. Jadi itu yang kita nak target untuk sell sekarang. Kalau korang terlepas entry atas ni lah. Jadi tunggu satu resistance, korang sell and then risk korang dekat resistance. Kalau resistance ni break, tunggu resistance baru. As long dia tak berada di atas Papazola kita. Okay, ingat itu adalah tips kita lah. Okay, and then bila korang dah sell dia dah junam, korang hold. Ingat, sebab hari ni hari Isnin. Bila hari Isnin, weekly border tu kita nak jaga, nak kekalkan dia berada di bawah weekly. So ada chances nak swing tu dalam tangan 500 pip, InsyaAllah boleh pergi selagi dia maintain lah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat kepada semua. Bye-bye.